The Rip baru keluar dekat Netflix, aku bagi 8/10. Kau tengok pelakon-pelakon dia, Matt Damon dengan Ben Affleck. So cerita The Rip ni sekarang nombor 2 dekat Netflix. Nombor 1 Magic Rompak, nombor 2 The Rip. So basically cerita ni dia mengisahkan tentang sekumpulan anggota polis bahagian narkotik yang pergi serbu satu rumah yang dikatakan ada simpan sejumlah wang, dan rumah tu dipercayai tempat macam sarang kartel lah, simpan duit diorang. Dan bila diorang sampai kat situ memang ada duit, tapi diorang tak sangka sebegitu banyak. Dan lepas tu diorang diancam, dapat panggilan yang mengatakan kalau diorang tak keluar daripada rumah tu dalam masa lebih kurang setengah jam macam tu ke, diorang akan diserang dan akan ada yang terbunuh. Dan dekat sini lah jalan cerita jadi lebih menarik, sebab ada individu dalam pasukan polis ni yang nampak sangat-sangat mencurigakan. Sebuah filem thriller lakonan Ben Affleck dan juga Matt Damon yang bagi aku memang padu, plot dia pun padu, dan dia bukan setakat cerita thriller biasa. Korang akan tertanya lah, adalah plot twist dia dalam cerita ni. So kalau korang tengok kat sini, aku bagi 8/10 untuk cerita The Rip ni. Dan korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk filem ni dekat website Kotak Nyaman ni. Kau boleh pergi je dekat filem ni dan tekan review this movie kat sini. So apa pendapat korang tentang filem The Rip? Cuba komen kat bawah. Nyaman.